Hello guys, welcome back to my channel. For this yang baru kat channel ku, hai, nama aku Tasha. For this yang dah lama kat channel ku, welcome back to you. So hari ni aku nak buat 5 barang bawah RM10 dekat Shopee. So this is the parcel. 5 barang je, tak ada lah banyak kan, 5 barang je. Okay, kita nak buka yang mana dulu? Kita buka yang kecil dululah. Ni apa ni? Terlalu banyak parcel kat rumah ni. Sampai kan aku dah macam tak ingat dah yang mana satu, yang mana satu. Takut tertukar dah. Aduh. Tak bisa open. Kat luar gelap sangat-sangat sebab nak hujan. Astaghfirullahalazim, susahnya. Aku cari pisau aku. Suami aku tak mana, tak tahu. Mana? Perfume. This one viral. Allahu Akbar, sedapnya baunya. Viral dekat Shopee and also TikTok. Sekarang dekat Shopee kita dah boleh check trending item apa semua. Tengoklah nanti kalau aku rajin aku buat top 5 produk yang trending dekat Shopee. This is one of the top 5 punya produk lah yang trending dekat Shopee. Aku dapat dengan harga I think dalam RM8 macam tu. Let me check. Okay, I check and I tunjuk bukti ya. Sabar kejap. Tu Ui, nampak tak? I dapat RM8 sahaja, you all. 30ml. Wih, sedapnya bau dia. Aku ambil bau apa ni? Eilish. Nanti aku tulis kat sini nama dia. Sebab kat sini dia tak ada tulis nama apa. This one dia bau vanilla. Okay, sayang. Terima kasih sayang. Mu dah buka dah. Mu dah open dah. No. Dangerous. Sedap. Dia bau mana-mana lembut. Kalau hampa nak suruh aku describe memang aku tak gerti lah. Tu je aku nak cakap. Tapi dia bau vanilla campur fresh sikit. Sedap weh. Patutlah ramai orang beli. Murah weh, RM8 besar ni. Lepas tu bau dia sumpah sedap. Kalau hampa nak cari dupe perfume yang brand-brand mahal, cari dekat kedai ni sebab dia banyak dupe brand-brand mahal and bau dia sejibik. Summer. Next item. Tengok lagi aku buka parcel link. Aku dah cakap dah. This is not the parcel. Okay, dah jumpa parcel yang sebenar. Aku tak boleh senyum. Aku memang sakit weh. Aku berada dalam kesakitan tau sekarang ni. Hidungku dengan mulutku, dia punya kesakitan tu bertambah strong day by day. Aduh, kadang-kadang nak cakap pun susah. Tudung. Sebenarnya kan bawah RM5, bawah RM10, bawah RM20, bawah RM30, bawah RM3. Banyak barang yang boleh dapat dekat Shopee. Sayang, thank you sayang. Okey, kaca ni kalau jatuh pening mak Aku beli tudung sarung. Aku memang cari owning yang macam ni, owning yang jenis lembut. Sebab kalau hampa perasan dekat video-video aku ada pakai satu tudung biru tu. Tudung biru tu memang tak ada link guys. Ramai gila orang minta link tudung tu, tak ada. Sebab tudung tu my mum yang bagi. Tak silap aku. Lepas tu aku scroll Shopee, aku jumpa this tudung guys. Like RM8 je. Wah, aku ambil saiz L. Mic aku tertutup guys. Mic. Cantik. Okay guys, this is the tudung aku dah pakai. Aku ambil saiz L sebab aku memang nak labuh. Wow, labuh betul. Love. Sama labuh dengan tudung biru yang aku ada tu. Duduk sini. Ambil kipas ni. Dia kalut dengan kipas aku. Ambil. Kelabuhan dia sampai dekat bawah pusat aku. Wow, cantik tu. Itulah, lupa pegang mic. Merata dah aku letak. Cantik, sama macam tudung biru yang aku ada tu. Dengan owning yang boleh adjust gini. Love sangat-sangat. RM8 je you all. Belilah satu you all. Tudung sarung yang aku ada, tudung sarung Syria tu kan, dua-dua tu aku dah tak pakai sebab pendek. Hampa perasan kalau aku pakai mesti aku suka tarik-tarik sebab dia pendek. RM8 je nok, secantik macam ni. Kelak balik dah daripada gua. Anak aku pelik. Kenapa aku buang tudung pakai tudung, buang tudung pakai tudung. Next parcel yang ni paling lama aku tunggu.
This one seller ship laju gila. Tapi courier dekat tempat aku ni bermasalah 5 hari pasal aku duk out of delivery. Lepas tu tak hantar. Out of delivery tak hantar. 5 hari guys. Out of delivery. Kau tak rasa otak aku mintul. Sebab tu aku dah macam malas nak ambil tahu pasal-pasal yang haul ni. Benda barang 2 hari boleh sampai, jadi sampai seminggu. Hei. Tada! Saya repeat order. Saya repeat order. Weh, memang teringat weh. Memang teringat. Kalau ada pernah makan, memang teringat. Dia macam aduh, sedap memang. Lepas tu dia pula buat sale tau. Satu boleh dapat harga, time tu aku tengok RM8. Satu pack ni boleh dapat harga RM8 je dekat Shopee Live. Aku beli 2 sebab 2 sale. Yang ni tak bawah RM10 lah. Satu bawah RM10. Kalau 2 tak bawah RM10, okey. Yang 2 ni aku dapat dalam RM18 tak silap aku. Aku check harga sebab aku malas nak letak harga dah sekarang. Tu nampak RM18 sahaja saya dapat ya. Memang murah gila-gila weh. Kalau beli memang anda akan teringat-ingat. Belilah sedap. Oh gelapnya nak hujan. Last item kita untuk hari ini. Sekarang dah berapa barang? 1, 2, 3, 4, 5. Betul lah 5 barang. Ingat aku salah dah. So daripada kedai ni aku beli 2 barang. First, cara comelnya. Cuba teka ni apa? Ros dia kalut dengan jeruk. This one aku beli tempat untuk basuh botol ros. Ini tempat berus basuh botol ros. Macam mana buka dia weh? Boleh dah. Tada! Yang ni dia memang design untuk pergi travel. Bulan depan kita akan pergi travel. Ros kan sekarang dah minum susu apa semua. So aku belilah satu bekal macam ni. Anakku. Dia bagi berus basuh botol. Ni dia punya penyambung, boleh sambung. Lepas tu berus kecil. Berus yang ni yang basuh puting botol tu. And then dia bagi bekas untuk kita letak sabun basuh botol. Tak ke function, pergi travel bawa je benda ni. Lepas tu bila anda basuh botol semua, boleh letak kat sini. Letak kat sini. Boleh terak lah all the stuff dekat sini. Function gila. Anak aku dah kalut dah guys. Even apa tak pergi travel pun boleh beli. Letak kat rumah kan, nak balik kampung ke benda-benda ke, bawa je macam ni. Senang. Aku dapat RM8 je tak silap. Anak aku tekan kipas sampai 100. Aduh, hey. Last item kita. Mana gunting aku? Gunting pun kena bawa nyorok. Beli apa ni? Aku beli sabun untuk cuci brush makeup daripada The Pastel Shop. Aku dah lama dah tengok, tapi aku macam tak ada kesempatan lagi nak beli kan. Sebelum ni aku basuh brush makeup guna sabun baby je weh. Ala-ala ada sale, benda ni aku pun belilah. Dia macam ni. Boleh juga nak buat travel ke apa. And dia spray. So senang lah kan. Ambil berus, spray, tunggu sekejap basuh. Siap. Tak makan banyak masa. Aku memang fans nombor 1 TPS. Adik gelap. Buka, open. Open the door. Open please. Okay, thank you sayang. So I think that's all untuk my Shopee haul. Kali ni 5 barang under RM10. Semua barang yang aku beli aku sangat berpuas hati dan sangat-sangat berbaloi weh. Kalau kat luar nak beli tudung sarung ni tak dapat lah harga bawah RM10. Mostly paling murah pun RM10 lah tudung sarung kan. Ya Allah, anak aku dah minta. Open the door baby. Macam biasa kalau hampa nak beli all the product, aku akan letak dekat shopping bag kiri ke kanan ni ada. Tekan je and dia kelak semua produk kat situ. That's all. Thank you so much for watching. See you guys in my next video. Bye. Lots of love. Love you.